Yang paling saya suka lah, kita boleh letak tukur, screwdriver, pisau. Okay, jom kita unboxing dahulu. Seller bagi sekali dengan free penimbang air lah ni. Oh, cantik. First impression cantik lah. Biasanya tangga ni dia satu colour je. Oh, yang ni dia ada dua colour lah. Satu silver, satu orange tu. Tarikh yang menarik lah yang saya perasan berbeza dengan yang saya pernah pakai tu ni. Yang pertama, biasanya besi dekat sini tu, besi penyambung ni, kat sini. Biasanya di sebelah luar, kadang-kadang kita terkena kan yang tajam ni masa kita bawa tu kan. So yang ni berbeza sikit sebab dia letak dekat sebelah dalam. Lebih selamat lah dan lebih cantik lah. Okay, yang kedua yang beza dia adalah bawah ni. Kaki dia ni macam lebih kukuh. Selalunya dia halus je. Yang ni dia nampak kukuh. Yang ketiga yang paling saya suka lah. Yang dekat atas ni dia dah ada macam toolbox dia lah. Kita boleh letak tukur, screwdriver, pisau. Senang memudahkan kerja lah. Yang ni saya tak jumpa tempat lain ni. First impression untuk saya tak kaki tanpa pakai selipar ni. Sebab dalam rumah kita nak step ni yang selesa lah. Memang sedap sikit. Dia lebar sikit. Okay, yang ni adalah 9 step. Lebih kurang dalam 7.2 kaki. So sesuai lah untuk yang ketinggian rumah dalam 12 kaki. Yang ni memang ngam-ngam lah untuk kita tukar lampu ke, kita nak cuci ke, memang sangat sesuai lah. Dua step ni memang dia dah bagi tahu dah. Warning, kita sebenarnya tak boleh letak kaki kat sini sebab dia akan jadi tak balance. Maksimum sini je kita boleh letak kaki lah. Itu saja untuk unboxing. Lepas ni saya akan buat full review. Saya akan compare tangga yang ni dengan dua lagi tangga yang saya ada. Okay, seperti biasa, link dekat komen dekat bawah ataupun di bio profile saya. Okay, bye-bye.